Okay, so sekarang ni kita sedang bersiap sedia dekat Modenas. Nampak pun Modenas. Ni geng-geng Modenas. Ni pun sama. Kita nak tunggu bakal berlangsungnya pelancaran. Diorang akan launch 1, 2, 3, 4 ketul motor. Nampak? Ni awet yang ada hari ni. Thank you. Dan kalau tak silap aku, dua ni yang EV punya. Kalau tak silap lah. Yang dua ni masih lagi menjadi misteri. Let's get ready. Let's get ready. Banyak lain macam. And Malaysia's zero carbon goal. Ladies and gentlemen, I present to you the MEV 1 Pro SX. Mana ni? Oh ni MEV 1 Pro SX. I would like to present to you the MEV 2. Oh, ada dua. Moving on to our next bike, we know that this year many scooter models are of course being launched. And of course, we also want to compete in the scooter market this year by bringing in the new Kymco DTX 250. The ultimate thrill, we present the legendary Kawasaki Ninja H2SX SE. H2SX SE. Please allow me to announce the price for Modena's MEV 1 Pro and MEV 1 Pro SX model now. Let's have a look on the screen. There you have it, ladies and gentlemen. The Modenas MEV 1 Pro is priced from 13,470 ringgit. The Modenas MEV 1 Pro SX is priced from 13,698 ringgit. Price for Modena's MEV 2 model now on the screen. There you have it, ladies and gentlemen. The price for the Modenas MEV 2 starts from 9,878 ringgit. The price of Kymco DTX 250 is 22,500 ringgit. Wow, thank you Imas for announcing the price. There you have it, the Kymco DTX 250 is priced at 22,500 ringgit. The Kawasaki Ninja H2SX SE is revealing on the screen, and the price is 129,400 ringgit. Alright, there you have it, ladies and gentlemen. The price for the Kawasaki Ninja H2SX SE is priced at 129,400 ringgit. Untuk Honda pula buat launching. Ambil kau terkejut-kejut. Lepas bus sini, lebus sana. Lepas bus sini, bus sana. Driven by our own dreams. Ni apa pula? CB 1000 SP. Yes, ladies and gentlemen, this CB 1000 SP is more than just a pretty face. Okay. So, the power unit is a stunning 999cc inline 4-cylinder engine, inspired by the legendary CBR 1000 fire blades. Okay. So this beast produces a maximum power of 116 kilowatt at 11,000 RPM, and the top peaks at 107 Newton meter at 9,000 RPM. Riders will enjoy the boosted performance thanks to the revolutionary control valve in the 7.1 liter exhaust muffler, and it comes in 3-level adjustable quick shifter as well. Oh, adjustable. So for additional riding customization. Something truly luxurious and majestic. Here is GL 1000 All-Wing Tour. Celebrating 50 years of launching in 2025. The Honda All-Wing was first introduction as a naked 1000cc machine in 1975. The price for the CB 1000 SP. Let's show it off.
Okay guys, so inilah tadi selepas berempas pulas tadi kan, aku tak sempat nak belik-belik sangat motor-motor yang diorang launch hari ni tau. Sebagai contoh untuk Honda ni, hari ni diorang melancarkan Encik Goldwing dan juga CB1000 SP. So seperti mana harga yang korang nampak ni yang terpapar dekat sini, RM69,999, manakala RM222,888 untuk Goldwing. So basically kalau tanya aku, dari segi harga 69k tu untuk kau dapat seketul motosikal brand Honda Jepun mari, lepas tu datang dengan Brembo Style 5 dengan inline 4, lepas tu lengkap dengan segala jajan-jajan elektronik dan sebagainya, aku rasa motor ni berbaloi lah man. Tengok sikit meter dia, kalau tengok kat sini dia TFT meter, memang seketul sebiji macam CB650 RE clutch tu. Dia siap ada riding mode, nampak standard, sport, rain, lepas tu ada user mode kat situ dan sebagainya. Lepas tu dia ada HSTC, boleh kata lengkap lah. Untuk harga yang seperti itu, dapat inline 4 seketul CB1000 SP, memang berbaloi teruk. Lepas tu bukan setakat CB1000 SP ni aja yang available dekat Malaysia Auto Show 2025 ni. Kalau korang datang dekat Honda punya booth ni, korang boleh tengok segala jenis model yang ada lah, termasuklah African Twin ada, SADV ni SADV yang baru SADV lagi, ini ADV 350. Lepas tu kalau korang tengok dekat belah sini ada juga EV bike ni lebih kepada konsep bike lah, nampak style teruk, style teruk. Ada dua ketul dia display kat sini, lawa gila. Datang nak cuci mata enggak mah? Datang kan? Okay guys, so sekarang ni sedang berlakunya, aku pun tak tahulah apa yang kecoh-kecoh dekat Lambretta punya booth ni. So diorang akan buat launching ke apa ke, kita tengok kejap lagi sama-sama. Oh canggih ya. Ini motor ke kapal angkasa? Okay guys, kita dapat selit. Side stage. Okay, ladies and gentlemen, as you can see, both our VIPs are standing Get next ready. to models already. We are ready to unveil to you our new model. Let's start with PF first, shall we? Now, PF together with our pre-model are going to unveil the new model. Okay, so now the model, which is Lambretta X 300 GT, will be unveiled in the count of 3, 2, and 1. There you go, ladies and gentlemen. The new Lambretta X300 GT, and it is available in two colors, light grey and super black. And it is priced at 26,800 ringgit. The next question is, what is the price of another model that we are about to... Alright, Walter over here is ready, and we are all ready to unveil to you also. They are all here. And the count of 3, 2, 1. Belum. There you go, ladies and gentlemen. Lambretta G350 Series 2. 29,800 ringgit. Alright. So this is actually our first Lambretta. We call it the Electra. Electra. As you can see, it has a futuristic exterior, very beautiful. It's all instrumented. If you have a look closer right later, you will see that at the handlebars itself, it is so meticulously made. Everything it is very promising. It will be great on the road, and it is the first. Ladies and gentlemen, here we have not just this one but more coming up. So about this mantap, canggih weh. Actually combining the elements of Lambretta. What is it? Lambretta Electra. Apa function dia, boleh congek-congek dengan tak congek ni? 200 style wave. Benda kat belakang ni dia. Mantap. Alright guys, so sekarang kita berada dekat Zontes punya booth, bersama-sama menyebut nak tengok dia punya launching So untuk Zontes ni dia akan ada 3 model. Dia akan ada model skuter, ada 2 ketul. Lepas tu dia ada adventure seketul. So tu seperti mana yang telah diberitahu kepada kami lah. Yes, okay guys. So sekarang ni diorang nak mulakan kerja ni untuk skuter model 368. 3, 2, 1. Here we go, let's give a huge round of applause. Sila berikan tepukan yang gemuruh. 来，我们给掌声。 368D dan juga 368E. Dia ada 3 color, grey, matte black, matte silver. Ini untuk 368D. Alright, so ini untuk 368E Dia ada pearl white, matte black dan juga matte silver blue. Our very first super adventure, the Zontes 703F. Super adventure bike. Let's give a round of applause one more time. Berikan tepukan yang gemuruh.
Alright. Okay guys, so seperti mana yang korang nampak tadi kan, telah berlakunya sesi pelancaran ataupun peloncingan untuk 3 model daripada Zontes, iaitu 368D, 703F dan juga 368E. So untuk 368D dan juga 368E ni, kalau korang perasan lah, sebelum ni Encik Zontes ni diorang pernah keluarkan sebuah skuter Maxi 350cc yang diberi nama sebagai 350D dan juga 350E. Dan inilah dia 368E dan juga 368D sebagai update ataupun bakal menggantikan model 350D dan juga 350E tersebut. So enjin dia dah lain lah daripada model yang 350 tu. Dan untuk 703F ni pula, ianya dikenali sebagai Super Adventure. Memang adventure punya motor lah kalau tengok daripada rupa paras dia kan, dengan tinggi dia, dengan keuntaan motor ni, dengan leher jinjang dia, dengan spoke rim, tayar dual purpose dan sebagainya. Memang terserlah lah ciri-ciri adventure dia. Dan untuk 368D dan juga 368E ni, kalau korang familiar dengan model Zontes 368G tu, yang adventure punya skuter tu kan, kalau korang tengok dekat sini ada 1, 2, 3 model 368G. Ada orang menggunakan enjin yang sama lah untuk model ataupun untuk variant 368D dan juga 368E ni. Untuk 368D ni, kalau korang tengok betul-betul kan, dia adalah sebuah urban maxi scooter, manakala untuk 368E ni ianya adalah sebuah touring maxi scooter kan. Sebab kalau korang tengok betul-betul, kalau letak sebelah-sebelah kan, Encik 368D ni nampak lebih slim daripada Encik 368E tu. So atas sebab itulah ianya dikatakan ataupun digelar sebagai urban maxi scooter, sesuai untuk urban ride lah ataupun ride dalam town. Manakala untuk 368E ni memang kenalah dengan design dia ataupun dengan size dia yang nampak gedabak, nampak gebas macam gini kan. Memang sedap kalau nak buat touring guys. So untuk 703F ni, yang ini padu mat, dia datang dengan enjin 3 silinder yang mempunyai sesaran sekitar 699cc. Harga pun boleh dengar, harga dia kalau ikutkan paling maksimum dia akan jual ataupun paling mahal dia akan jual pun dalam 40,000 macam tu. Untuk yang 368E ni paling mahal pun dalam 27,000 macam tu. Manakala untuk 368D ni pula paling mahal pun dia akan jual dalam 25,000 macam tu lah. Bapak barai sah. Aku ada kat sini daripada pagi. Sekarang ni dah pukul 9 malam dah. So kaki pun dah rasa nak tercabut ni. Aku rasa video ni cukup sampai sini je lah. Kalau korang rasa tak puas hati, rasa tak cukup, kisah pula aku. So ok lah guys, aku rasa cukup sampai sini dulu video aku untuk kali ni. Pada yang sedang menonton, aku ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, share, komen dan juga subscribe pada yang belum subscribe. Pada yang dah subscribe, aku ucapkan banyak terima kasih juga atas sokongan korang. Akhir kata, see, kita berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum, bye bye.